Hello guys, selamat kembali ke channel aku, Skyview Photography. Okay, kali ni memandangkan aku dah hampir 2 minggu tak fly ya. So nak fly jugalah hari ni, walaupun cuaca sebenarnya agak mendung dan dijangkakan hujan lagi 2 jam tak silap. Okay, yelah sekarang ni cuaca tak menentu dan kesihatan aku pun tak berapa menentu juga. Time cuaca okey, aku tak okey. Time aku okey, cuaca pula tak okey. So hari ni agak-agak okey tu, nak kena fly lah. Rugilah pula kan tak fly. Drone ni ada, dah beli mahal tak fly pula. Okay guys, sekarang ni aku nak set up dulu, nak lock dengan GPS dulu. Biasanya aku akan take off bila dah dapat satellite tu dalam 20 lah, 20 ke atas. Okay, ni lokasi ni dekat kampus UTM lah. Aku nak pergi ambil video sekitar Masjid UTM. Masjid UTM. Okay guys, jom kita take off dulu guys. Up and away we go. Yeah. Terpusing ke belakang pula. Drone ni patut menghadap ke belah sana. Tu dia. Mana? Okay, itu dia Masjid UTM guys. Okay, aku cepatkan sikit video ni supaya tak adalah boring sangat kan. Nak tunggu lama dia sampai. Okay, sekejap lagi kita sampai. Okay, sekarang dah nak sampai dekat Masjid UTM. Oh, hampir terlanggar burung gagak guys. Cuba tengok slow motion sikit. Oh, sikit lagi nak terlanggar. Kalau tak habislah drone aku. Okay, kita dah sampai. Okay, sekarang aku nak adjust ketinggian ni supaya tak terlanggar dia punya menara tu. Kalau rendah sangat nanti kalau kita nak fly by sebelah menara tu nanti terlanggar pula. Okay, sekarang aku dah get into position. Okay, aku nak start fly, nak buat flyby di sebelah menara Masjid UTM. Okay, ngam tak kena, ngam. Ni yang sebelah lagi. Okay, tak kena juga. Cantik. Tajam dia punya menara ni, macam Walt Disney punya ni pun ada juga. Okay, aku nak pergi depan sikit lah daripada masjid ni. Nak pergi ke arah Tasik tu pula. Okay, kita pergi ke arah Tasik ni. Oh, cuma aku terlupa nak buat screen recording. Nak tengok, kalau tak boleh tunjuk berapa jauh lah aku pergi ni. Sekarang ni kat screen aku tengok ada dalam 1.5 km. Dah 1,5 km dah daripada tempat aku take off tadi. Tapi okey lah, alhamdulillah. Walaupun dah 1 km lebih, dah sekarang 1.7 km macam tu, connection masih lagi stabil. Antara ni. Okey dah. Sekarang ni aku nak pusing dan nak ambil daripada angle belah sana pula Masjid UTM Kalau kira sekarang ni musim hujan, tapi kalau tengok rumput kat situ macam kekuningan sikit. Pelik. Hujan tapi rumput kekuningan. Okay, kalau nak kira cantik juga kawasan berhampiran Masjid UTM ni. Okay, kali ni aku nak buat sama juga, nak flyby sebelah dia punya menara tu juga. Okay. Okay, tak kena. Cantik, tak kena. Okay, satu lagi satu lagi menara. Okay, selamat. Tak kena juga. Okay dah. Sekarang aku nak ambil orbit, short orbit pula. Ni memang cantik lah kalau kita buat macam ni kan, short orbit ni.
kita jadikan subjek kita itu masjid tu sebagai kata axis rotation lah bagi orbit. Okey, kalau korang nak apa nama tu macam mana cara nak buat ni, aku boleh buat satu video untuk nak tunjuk macam mana nak ambil apa nama orbit shot ni. Korang boleh buat sama ada auto guna orbit quick shot tu, ataupun korang boleh guna manual lah. Tapi kalau manual ni kena praktis sikit lah, nak dapatkan apa orbit, pergerakan orbit yang perfect tu bagi drone kita tu. Okay guys, sekejap lagi siap lah orbit ni. Okay, sekejap lagi siap. Okay, sekarang ni aku nak ambil daripada top pula, macam orang kata spinning top down, top down punya shot, tapi kita pusing. Sebenarnya aku untuk shot ni aku tak pusing drone tu sendiri, aku just pusing dia punya gimbal ya. Nak pusing drone boleh tak? Pusing drone tapi gimbal tak pusing. Tapi kalau nak pusing gimbal saja tak payah pusing drone. Macam tu guys. Okay, ni tadi kita daripada atas ke bawah ni, daripada bawah naik atas pula sambil berpusing juga. Macam tu lebih kurang guys. Okey, lebih kurang macam nak settle lah. Lagipun macam hari pun macam nak hujan ni. Katanya lagi apa, rain is coming in any minute. Okey, aku terpaksa return to home lah, tak nak ambil risiko kan. Lagipun jauh juga, last 1.5 km ni nak return to home. Kalau tiba-tiba hujan takut tak sempat ni guys. Okey, return to home selamat. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton. Harap korang enjoy lah video kali ni. Dan kalau nak suruh aku terbang mana, boleh tulis kat komen. Dan jangan lupa subscribe guys. So jumpa lagi di video akan datang. Bye.